Persoalan mengenai pemilihan pelakon watak Vivi dalam siri live action One Piece sering menjadi perdebatan hangat, terutamanya apabila segelintir pihak mengkritik tona kulitnya yang kelihatan lebih gelap berbanding versi animasi. Keputusan Ichiro Oda untuk memilih Charitra Chandran, seorang pelakon berbangsa India-British, mempunyai asas yang kukuh dan sangat strategik. Fokus utama Oda bukanlah sekadar mencari kemiripan visual yang kaku semata-mata, sebaliknya beliau mencari bakat yang benar-benar mampu menghidupkan jiwa watak tersebut secara holistik mengikut visi asal penceritaan. Charitra dipilih kerana keupayaannya mempamerkan transisi watak kompleks dalam satu masa yang sama. Beliau perlu memikul tanggungjawab sebagai Miss Wednesday, ejen Bahrok Works yang berani dan licik, serta dalam masa yang sama menonjolkan kredibiliti sebagai Puteri Nefertari Vivi dari Kerajaan Alabasta yang sangat berjiwa rakyat. Keupayaan untuk mengimbangi dua persona yang berbeza ini merupakan faktor kritikal yang dicari oleh pihak produksi. Alabasta sendiri merupakan sebuah kerajaan yang banyak mengambil inspirasi daripada elemen budaya Timur Tengah dan Afrika Utara, menjadikan pemilihan pelakon beretnik ini lebih tepat dengan konteks geografi tersebut.